Pernah tak korang terfikir, ada orang tu kan dah bertahun-tahun simpan duit, dah pergi kursus haji, dah macam-macam persiapan, tapi masih tunggu panggilan. Dan ada juga orang yang langsung tak pernah rancang. Macam aku tak terfikir pun dapat rezeki jejak kaki ke tanah suci dalam masa terdekat ni. Layak ke aku ni? Macam Allah dah jemput aku dekat sini pun aku rasa bersyukur sangat. Tak pernah daftar dengan niat nak pergi sekarang pun. Ilmu pun masih belajar lagi. Amalan pun rasa macam tak seberapa je. Pendek kata memang rasa diri ni belum sedia lah. Tapi bila Allah dah jemput, dia tak kira lah siapa kita, kaya atau miskin, banyak amalan atau masih penuh kekurangan. Kalau dia dah panggil, tak ada satu pun yang mampu menghalang langkah kita menuju ke Baitullah. Dan inilah kisah perjalanan pertama aku menyahut panggilan Allah bersama syarikat yang dah lama menguruskan jemaah haji, iaitu Zahfiz Travel and Tours, ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Satu perjalanan yang mengubah cara aku melihat hidup, iman dan erti sebenar menjadi tetamu Allah. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Mekah Al-Mukarramah. Maknanya apakah impak atau kesan ke atas seseorang jemaah yang mengerjakan haji? Urutan pekerjaan atau manasik haji secara zahir itu hakikatnya bertalian masuk ke dalam hati, jiwa dan perasaan serta membalut dan membentuk akhlak kemanusiaan sesudah daripada dia mengerjakan haji. Ini adalah haji, perjalanan terbesar seorang Muslim yang akan dilakukan dalam hidupnya. Barang banyak gila. Jutaan umat Muslim dari seluruh dunia, kau bayangkan, akan datang ke sini setiap tahun untuk mengerjakan ibadah haji. Tinggalkan semua keluarga, tinggalkan kesenangan yang ada dekat rumah mereka demi menghadap betapa panasnya gurun Arab ni. Dan perjalanan aku bermula di sini. Kita orang akan naik commercial flight dulu, Qatar Airways, untuk transit di Doha, sebelum sambung perjalanan ke destinasi seterusnya di Madinah. Ada patung besar ni. Ustaz Luqman kata dia akan bergerak. Dia waktu tertentu. First time aku dah sampai ke bijak bumi Madinah guys. Bumi. Memang excited guys. Mana taknya, sebab inilah pengalaman pertama aku jejakkan kaki ke Madinah sebelum kita melangkah masuk ke Mekah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai je dekat bumi Madinah ni, terus ziarah Rasulullah SAW. Macam tak percaya je aku dekat depan Masjid Nabawi guys. Haji ni macam kita rasa macam aku pergi seumpama aku dah tak balik lagi. Kita nak jalan-jalan tu, aku dengan Ustaz Luqman. Panas sikit lah. Panas lah. Temperature lebih kurang berapa Ustaz? Setakat saya tengok 34. 34. So sekarang ni temperature 34. Kena ikut semalam 40. Pukul 1 nanti dia akan jadi 40. Panas. Datang kat sini, Ustaz Luqman kata kau kena try minum air laban. Dia macam yogurt, laban strawberry. Dia ada satu lagi yang original tu, laban original ni, tapi dia rasa macam masam-masam. Tak nak. Aku nak ambil. Bila dah sampai dekat Madinah ni, tak sabar pula rasa nak explore masakan Arab. Makanan yang popular kat sini macam biasalah, kambing. So tempat yang kita orang singgah ni dekat Romansia nama dia. Lapar perut. Tak makan lagi. Ni makan tengah hari dekat Al-Romansia. Kat sini adalah hidden gems lah untuk makan-makan dekat Madinah ni. Tempat dia yang besar gila. Jom. Masih mandi. Datang Saudi wajib pergi Romansia tau. Bila dah sampai sini, suasana Arab atau mood Arab tu dia dah masuk tau dalam jiwa ni. So alang-alang ni bila dapat makan dekat atas lantai, atas kapet macam ni, lagi bertambah selera. Arabic style.
betul. Juicy gila. Kalau biasa ni portion ni berapa orang makan kalau orang Arab? 3 apa? 3 orang Kita makan 8 orang. 8 orang. Sini. Yalah. Daging dia juicy, lembut sangat. Sedap. Okay, kita try kunafa sini. Gok. Super sedap First time kita buat umrah, lepas tu dengar orang cerita macam-macam tentang Kaabah semua kan. Lepas tu kita pun ada juga perasaan takut, debar-debar macam tu. Bila dah sampai sini, bila dah nampak Kaabah tu memang Allah tak tahu nak cakap dah, syukur Alhamdulillah tu, sangat-sangat terharu lah. Bagi kita yang nak menjiwai sepenuhnya ibadah haji ataupun umrah ni, kita kena tahu sedikit sebanyak tentang sejarah Rasulullah SAW. Dan dekat bawah gunung kaki Uhud ni lah ada satu gua kecil di mana Rasulullah SAW bersembunyi ketika perang Uhud dulu. Dan waktu tu baginda tengah cedera dan berehat bersama para sahabat dekat sini. Bila aku sampai kat sini, aku rasa macam feeling tu lain macam tau. Memandangkan perjalanan haji kita orang kali ni bermula daripada Madinah. Sebelum kita orang bertolak ke Mekah dalam beberapa hari lagi. So kita akan spend time dekat Madinah ni sebanyak mungkin dekat Masjid Nabawi. Sebab dekat sini, dia punya suasana dan vibe dia lain macam tau. Dia menyusuk dekat kalbu tu, tak tahan tu. Masjid Nabawi dekat Madinah ni sebenarnya masjid yang kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram dekat Mekah. Masjid ni sebenarnya dibina oleh Rasulullah SAW tu sendiri sebaik saja baginda berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masih. Dari masjid yang kecil dan sederhana, dari melalui proses expansion, sekarang ni dah menjadi masjid yang terbesar dekat dunia tau, dan mampu menampung lebih 1 juta jemaah pada musim kemuncak. Bila ada kat dalam masjid ni, setiap langkah yang kita ambil tu terasa tenang tu. Dekat dalam ni juga sebenarnya ada raudah, taman syurga yang menjadi impian setiap orang Muslim. Bukan sekadar masjid tu tau, tapi tempat ni mengingatkan kita tentang perjuangan dan kasih sayang Rasulullah SAW. Dekat dalam Masjid Nabawi ni lah terletaknya makam Rasulullah SAW bersama dengan 2 orang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. First time untuk orang pertama kali ni, dia rasa lain. Dia rasa macam dia saat perjalanan tu dia dah macam ada ujian-ujian tertentu yang bila aku perasan bila orang kata ujian-ujian, jadi memang betul ada ujian. Setiap saat tu nak sampai masuk ke Arafah tu ada ujian-ujian yang tertentu lah yang jadi pada aku. Dan aku rasa orang nak pergi ke Arafah tu tak semua orang yang akan sampai ke Arafah. Setiap orang tu ujian dia berbeza-beza. Bermula dengan niat dalam rukun haji yang pertama, seterusnya menunggu tarikh 9 Zulhijjah untuk berwukuf di Arafah. Kita orang akan berada dekat bumi Mekah ni lebih awal sebagai petugas dalam menyantuni Duyufur Rahman yang lain. Diri yang kenyataan, hati itu bertemu kepada yang menghidup dan yang mematikan. Di situ kita meletakkan ibu lah ya. Serahan sepenuhnya. Kalau nak mati, matilah. Time tunggu untuk hari wukuf di Arafah nanti pada 9 Zulhijjah. Banyak juga pengisian-pengisian yang kita dapat daripada pihak PJH. Orang kata tak adalah kosong sangat. Selain dari solat fardu 5 waktu dekat Masjidil Haram, dapat juga para Duyufur Rahman atau tetamu Allah ni terima ilmu-ilmu atau persediaan sebelum bermulanya masyair atau pergerakan haji. Wukuf ni kalau kita faham betul-betul apa yang nak disampaikan dalam wukuf, maka sebab tu orang-orang yang berwukuf mereka akan terdiam ketika mana berwukuf dan takkan pernah nak melalaikan diri mereka ketika mana berwukuf. Bahawasanya orang yang berwukuf akan dinaungi oleh rahmat Allah sebesar-besarnya. Jadi sebab tu para jemaah bila mana sampai ke hari wukuf di Arafah, jangan kita tinggalkan masa yang kita ada
dengan perkara yang sia-sia. Sehingga para ulama menyebutkan Nabi SAW menggantikan orang yang tidak berwukuf di Arafah untuk berpuasa pada hari wukuf Arafah. Kerana apa? Kerana nilai wukuf di Arafah hari 9 Zulhijjah itu adalah hari yang sangat besar nilai dan maknanya. Sekarang ni dah pukul 10, tak ada apa-apa aktiviti sangat. Kita nak jalan-jalan dekat area Clock Tower ni lah. Ada Ustaz kata ada makan sedap, Ustaz? InsyaAllah kita makan ayam yang lahir untuk dimasak. Minyak wangi? Lentu ke? Kan, dekat satu, ada banyak orang jual minyak wangi tau kat sini. Memang banyak gila. Ada satu kedai ni, aku memang suka gila. Dia jenis macam buy 2 free 10. Buy 2 free 10 lah, macam tu lah. Memang macam kedai nak rugi lah. Tapi tak lah, sebenarnya marketing strategi je tu. Harga dia tak adalah mahal lagi. Tapi, biasalah dia suruh beli banyak-banyak sekali rembat kan. Ni, Rose Perfume. Masya Allah. Ni kedai dia. Kau turun daripada masuk pintu tu, sebelah kiri. Ni kedai dia. Ni. Alhamdulillah. Salam. How are you? Good? Good. Alhamdulillah. My friend. Welcome. So aku beli perfume kat sini lah. Kedai dia. Memang viral lah kedai dia ni. Buy 1 free 10, right? Free 3. Buy 1 free 3. Bukan apa, sebenarnya aku nak tunjuk kat korang, Clock Tower ni macam shopping center tau. Ada banyak kedai-kedai shopping dan juga banyak kedai-kedai makan tau. Yang kita nak cari adalah ayam goreng. Ada Lama Burger. Ada burger guys. Tazaj. Weh, baik tu. Asal saya tak tahu tempat ni? Jemaah Indonesia. Ya, Rosso. Kalau datang ni kau cari ayam dah. Ayam ni sedap tau. Tapi dia kata Al-Baik tu sedap lagi. Okay, halas. Thank you. Aku perasan kat sini orang-orang bila kau sampai kat tanah haram ni lah, kau niat nak sedekah bagi kan. Semua berebut nak bayar je. Aku rasa kalau kau tak buat duit pun tak apa kat sini. Sebab semua orang, ya, saya bayar. Semua orang nak bayar. Berebut-rebut nak bayar. InsyaAllah. Sebab rezeki, orang kata pahala sedekah Ustaz. Dekat tanah haram tu sedekah dia lagi 1,000. Semuanya benda baik kali 1,000. Kali ganda. Masya Allah guys, banyaknya dia bagi, ya Rabbi. Roti guys. Okay. Cah ni. It's very nice country, beautiful. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bagi sabir. Tinggal beberapa hari je nak masuk hari Arafah. Aku baru tahu dekat sini, setiap amal kebaikan yang korang buat dan setiap ibadah yang korang buat dekat tanah haram ni, tanah Mekah, pahala akan dilipat gandakan sebanyak 100,000 kali ganda. Korang bayangkan. Datuk Seri sedekahkan, aku tak tahu berapa banyak gila pack dia bagi, Datuk Seri bagi. Dan aku juga minta sorma pula ke Datuk Seri. Tapi itulah, bila kau bersedekah kat sini, pahala dia katakan lebih kurang 100 kali ganda. 100,000 kali ganda. Kau solat pun 100,000 kali ganda. Kau bersedekah kat sini pun, Masya Allah, 100,000 kali ganda guys. Dia rasa macam lagi dekat dengan hari Arafah ni, dia makin nervous pula. Tapi insyaAllah lah dengan bimbingan daripada pihak Zafiz ni, persediaan sebelum masuk wukuf di Arafah, at least kita dapat sedikit ilmu dan rasa macam lebih tenang dan lega. Lagi satu hari je kita nak wukuf di Arafah. Tinggal hari ni persediaan lah untuk jemaah-jemaah semua. Dan untuk aku juga, insyaAllah. Pasal hari tu ya the only hari dalam setahun ya yang Allah hantar jutaan malaikat ke Padang Arafah untuk tengok setiap hamba-Nya yang minta doa. So kita kena minta doa apa saja yang kita nak. Ini Hotel Mira Haji lah untuk jemaah Zafiz akan duduk sini. Memang dekat jarak dia, lebih kurang 300 meter je nak sampai ke masjid. Alhamdulillah telah sampai ke bumi Mekah dan sebentar lagi kami akan bergerak menuju ke Arafah. Sebentar saja lagi. Perasaan teramat-amat syukur dipanggil sebagai Diyufur Rahmat pada tahun ini, sebagai seorang hamba yang penuh dan syarat dengan dosa ini.
Rasa begitu sebab dan terharu sekali dapat menjadi Diyufur Rahmat pada tahun ini setelah lama menunggu giliran untuk menunaikan fardu haji. Terima kasih Zahafiz. Melalui Zahafiz kami sampai ke bumi suci ini. Tahun ni aku beruntung tau sebab dapat mengerjakan haji dengan pengelola jemaah haji Zahafiz ni yang dah lebih kurang 24 tahun pengalaman menguruskan jemaah haji. Bermula dengan seminar-seminar haji dan bimbingan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Lengkap di lapangan, setiap pergerakan masyair ni disusun dan diatur dengan sangat cekap. Diorang ni kan akan mengawasi perjalanan setiap jemaah daripada awal sampai akhir. Jemaah Haipul, dia tak makan lagi pagi tadi. Dia makan sikit je petang tadi. Jemaah ni pakai ubat kecil manis. So memang Haipul lah. Dah naik. Rasa okey? Rasa bertambah baik? Ada juga. Okey, dah okey. Dah naik. So kena suruh minum air banyak-banyak, minum gula sampai hyper. So insyaAllah dah better sikit. So kita akan masuk lah. Jom, let's go. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata Alhamdulillah, Tanah laka Arafah. wal mulk Alhamdulillah. la sharika lak. Tak bad dulu, sekarang ni dah sebenarnya pukul 1.33. Jalanan lebih kurang 2 jam setengah. Hari macam-macam jadi sebenarnya. Ujian lah orang kata. Ujian. So kita nak cari kita punya kemah dulu. Alhamdulillah kita dah sampai Tanah Arafah guys. Alhamdulillah. Macam tak percaya. Okey, ni Zahafiznya kemah. Mana kita ukuf di Arafah. Ukuf ni kalau bahasa doktornya transit lah. Ukuf makna berhenti sebentar. Seperti yang sering kita sebut, kita baca Quran ada bacaan wasal, ada bacaan waqaf. Wasal makna sambung, waqaf makna berhenti. Ukuf bermakna berhenti. Hakikatnya kita bila dah buat haji kena reti bahawa kita di atas dunia ni sebenarnya sedang ukuf. Kalau selepas di Arafah kita masuk ke Muzdalifah, lepas tu ke Mina, kemudian berjalan terus, maka di dunia ni habis je ukuf di sini, alam barzah. Kita akan ukuf di alam barzah, mungkar nangkir segala apa. Habis di sana nak ukuf di padang mahsyar pula, meniti titian akhirat. Ujung dia fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Adakah masuk syurga atau tergulung semua na'udzubillah ke dalam neraka. Jadi ukuf tu kena jadi turning point dalam kita mengerjakan haji dan selepas mengerjakan haji. Kalau perangai-perangai lama tu ada balik, perubahan-perubahan yang kita kata ke arah yang lebih positif tak berlaku, apa ni? Di Arafah merupakan puncak ibadah haji. Sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajj al-Arafah. Tengok aku dah berhiram dah. Tak tahu nak cakap apa lah. Memang kata speechless lah. Memang untuk aku sampai kat sini aku rasa satu benda yang mustahil lah. Tapi Allah tu dia dah susun dia kata. Dah ada yang mustahil bagi dia kan. Sebenarnya memang terharu terharu gila. Memang hati ni rasa sayu sebab tak sangka boleh masuk ke Arafah. Dan aku bersama dengan jemaah-jemaah Zahafiz package PNM, yang itu package yang kata VIP lah. Aku nak tunjuk kat korang betapa selesanya kemah package VIP ni. Kali ni sebenarnya dekat Arafah ni kita orang sampai waktu malam. Pergerakan tu adalah sangat penting lah. Jadi macam package PNM Zahafiz ni kita orang bertolak waktu malam. Jadi kita sampai kat sini memang malam 9 Zulhijjah. Besok sebenarnya waktu Zuhur tu waktu tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, iaitu pada waktu maghrib tu adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia sebenarnya. Dan waktu tu adalah doa yang paling kata diangkat terus ke langit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagi ni, kita orang solat subuh berjemaah dekat surau yang disediakan khas untuk jemaah Zahafiz.
Sebenarnya hari ni rasa lain tau. Tak kira lah siapa kita sebelum ni, kaya atau miskin. Satu pakaian, satu tujuan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai dekat Arafah ni, sebenarnya suasana tu tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. Padang yang luas dipenuhi dengan jutaan manusia. Ada yang duduk diam, ada yang baca Al-Quran, ada yang berdoa dan ada yang menangis. Dan ada juga yang termenung tau. Mungkin tengah teringat dekat keluarga, mungkin tengah mengenang dosa-dosa yang lepas. Atau mungkin tengah mencari kekuatan untuk menjadi manusia yang lebih baik lepas balik dari tanah suci nanti. Aku teringat lagi masa saat matahari tu dah start turun daripada celah-celah bukit dan sampailah matahari terbenam. Aku rasa masa tu memang, ya Allah, sedih sangat. Aku tak tahu kenapa, perasaan tu macam waktu tu kau rasa macam diri kau dekat sangat dengan Allah. Kau mula teringat tau dosa-dosa lama yang kau dah buat, dosa-dosa yang tersembunyi yang kau seorang saja tahu dalam dunia ni. Dan waktu tu kau tak tahu sama ada dosa kau tu dah diampunkan atau tidak. Kau macam tertanya-tanya tau. Tapi makin lama matahari tu makin nak turun, kau rasa macam, ya Allah, dekatnya, cepatnya masa berlalu. Sedih tau, sedih nak meninggalkan Arafah. Memudahkanlah segala urusan rezeki dan kehidupan ni, ya Allah. Yang kau hendak ke dalam hati neraka. Inilah Arafah, hanya diri engkau dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebagai satu titik permulaan untuk saya berubah menjadi yang lebih baik daripada yang sebelum ini. So, semoga doa-doa yang saya titipkan tu akan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang pukul 9.30 kita akan bertolak untuk memabit di Muzdalifah. Tapi untuk package PNM ni biasanya kita lalu je dan duduk dalam bas je. Kita akan singgah sekejap bermabit dekat Muzdalifah dan seterusnya terus balik ke Mekah. InsyaAllah kita sampai kat Mekah nanti kita akan buat tawaf haji dan juga sa'i. Lepas tu kita settlekan sa'i, tahlul awal. So botak lah kepala aku guys. Lepas selesai je mabit di Muzdalifah dalam bas je, kita orang terus sambung perjalanan untuk balik ke Mekah. Dan di Mekah nanti kita akan siapkan tawaf haji dan juga sa'i haji. Seterusnya kita orang akan bertahlul. Dan maka berakhirlah tahlul awal. Waktu musim haji ni harga gunting rambut agak mahal sikit tau. Walaupun nak bercukur je, harga boleh secah sampai dalam RM20, RM40 atau RM50. Jap, nak tengok jap. Terima kasih. Jap. Sama-sama. Alhamdulillah dah selesai pun tahlul. Ni sebenarnya first time tu aku botak, tak pernah tengok pun kepala aku jika aku dalam keadaan botak. So next day ni kita akan bertolak ke Mina bersama dengan jemaah. So aku mulalah cari geng-geng mana yang dah botak tu. Dia bila botak bersama botak ni jadi macam botak reunion. Tengok kepala sikit. Yalah. Ini tak kenal. Tak kenal. Ini baru kumpulan ekspedisi. Yeah, kan kajakkan lagi kepala kan. Kalau tak dah panjang lagi rambut. Oi, boleh lagi kepala. Boleh lagi kepala. Ini dah masuk 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, alhamdulillah kita dah selesai semalam dekat Arafah pukul tengah malam sampai tahlul semua alhamdulillah. Kepala pun dah botak gondrol lah. So kita akan bertolak ke Mina pula untuk lontar jamrah. Jamratul Aqabah, okey. Untuk grup PMN dulu yang aku naik ni dah boleh nak mula nak bertolak lah sekarang pukul 5 petang. Dah cukup rehat tidur tadi. So kita akan gerak sama dengan Bas Hafiz. Ni Bas dia. Dia seorang ni aku jadi macam warak. Zaman. Hari
mereka dua masyaikh ni, kita teruskan perjalanan daripada Mekah untuk menuju ke Mina. Lepas Arafah, lepas Muzdalifah, kita akan melangkah satu fasa yang lain dalam perjalanan haji, iaitu melontar jamrah Aqabah di Mina. Aku sebenarnya terkejut tau bila kita sampai dekat sini. Kemah yang kita orang duduk ni dekat Mina sangat dekat dengan tempat melontar jamrah. Perjalanan pun tak jauh. So jadi kita orang akan melontar jamrah lepas maghrib nanti. Kita dah sampai dekat Mina ni. Kita dah nak berjalan tolak ke arah kita punya kemah. InsyaAllah dia dan nasib baik time ni dah petang lah, pukul 6.10. Tak adalah panas sangat, dia macam dah start nak turun matahari, nak sunset kan. Sebenarnya aku impress gila tau dekat kemah yang ada dekat Mina ni. Walaupun dia tak seluas macam dekat Arafah, tapi kemudahan yang ada dalam kemah ni cukup selesa untuk jemaah tau. Tempat charging handphone pun ada, tilam pun ada, dan dekat sini dia orang punya aircon. Ui, walaupun dekat tempat panas tapi sejuk tau. Untuk tarikh 10 Zulhijjah ni, malam ni kita orang akan melontar jamrah hanya satu jamrah saja, iaitu Jamratul Aqabah atau Jamrah Kubra. Jamrah yang terakhir sekali. Sebenarnya ada 3 jamrah yang kita kena melontar, tapi untuk 10 Zulhijjah ni hanya satu jamrah je kita kena melontar. Bermabit di Mina ataupun bermalam di Mina ni adalah selama lebih kurang 4 jam 40 minit. Seterusnya kita akan pergi melontar. Sebelah ni adalah Jamratul Ula, yang pertama sekali, yang kecil, yang tengah-tengah, yang kita akan pergi yang kat ujung sekali, Aqabah, paling besar sekali. So untuk hari ni 10 Zulhijjah kita akan melontar yang kat sebelah sana. Kita tengok ni adalah Jamratul Ula, yang paling kecil, yang last sekali lah. Sebenarnya melontar jamrah ni mengingatkan kita pada satu ketika dulu ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk sembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Datang pula syaitan, dan waktu tu syaitan cuba menggoda Nabi Ibrahim AS untuk berhenti daripada melakukan perintah Allah. So jadi Nabi Ibrahim AS ni melontar batu ke arah syaitan. Jadi peristiwa itulah menjadi simbolik antara asal usul amalan melontar jamrah dalam ibadah haji. Cerita pasal Arafah yang sedih kan? Sedih tak? Arafah adalah satu tempat dan momen di mana itu adalah momen kita dengan Allah. Yang Allah janjikan pengampunan. Yang Allah janjikan pengampunan. Allah akan makbulkan doa kita. Dan 365 hari itu, satu hari di Arafah tu rasa macam kalau kita tak gunakan the hour yang Allah bagi tu, sebab kita dah cerita sama Allah kan, dia macam ni tau. Kita jadi macam, apa yang saya rasa dan apa yang saya faham, it's a date. Hari kita dating dengan Allah. Kita dan Allah saja. Dan semua jemaah-jemaah dan Duyufur Rahman yang lain. Tapi, macam saya, rasa macam, bila kita cakap tu, bila kita minta tu, Allah dan malaikat terlalu dekat dengan kita. Dan bila kita minta tu, kita goosebump tau. Kita rasa macam, kau ada ke ya Allah? Kau ada ke ya Allah? Macam tu. Benda yang kita minta dalam hati pun, Allah boleh dengar sebenarnya. Hari ni hari terakhir, kita nak pergi ke Mina untuk melontar yang kedua dan ketiga. Mantap. Aku dah sampai dekat Mina, malam yang kedua lah, 11 Zulhijjah untuk kita melontar. Malam yang kedua kita mambit di Mina ni untuk melontar. Nanti kita melontar lah besok. Sehari ni sampai kat kemah, kita akan letak beg dulu. So kita melontar. So lepas tak boleh sampai masuk dalam. Apa kabar Malaysia? Apa kabar Indonesia? Sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya ada lagi 2 sesi untuk melontar ketiga-tiga jamrah, iaitu pada 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. Hari ni 11 Zulhijjah kita sampai je, kita terus pergi melontar ketiga-tiga jamrah. Bila saja aku melontar Badal Haji Puan Omar bin Ibrahim. Dan kita orang akan bermabit di Mina dekat dalam kemah sampai keesokan harinya. Selepas subuh kita akan melontar untuk kali yang ketiga dan kali yang terakhir. Ke-7.
kata alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Malam yang ke-11 Zulhijjah, kita dah selesai melontar di 3 jamrat. Alhamdulillah. So besok pagi subuh juga, ni dah pukul 12 malam. Subuh berapa je? 4.17 subuh. So dianggarkan kita akan keluar lepas subuh tu untuk melontar yang ketiga pula, yang terakhir insya-Allah. Yang awal besok last lah. Nafar awal besok last. Dan sudah boleh balik. Tapi ada juga yang buat nafar tani, which is nafar yang panjang sikit, dia akan stay sampai 13 Zulhijjah. Alhamdulillah Haji. Baik Haji ni. Haji ni belanja aku dulu tadi. Baik tu. Terima kasih. Amin. Ni suasana toilet dekat Mina. Tengok. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi ij'alna muqimi shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Pagi lepas subuh tu kan, rasa dia macam sangat emotional tau. Especially untuk orang yang macam aku ni yang buat nafar awal, di mana kita orang akan melontar jamrah untuk hari yang terakhir lepas subuh ni, untuk kali yang terakhir melontar jamrah, dan maka kita akan habis kerja haji insyaAllah. Tapi niat kita tidak akan kembali ke Mina. Oh ya, kalau kau nak tahu kompleks melontar jamrah ni sebenarnya dia tingkat atas sekali tau. Korang kena naik escalator beberapa level untuk sampai dekat tempat melontar jamrah. Jadi bila sampai kat tingkat atas tu, korang kena berjalan sikit kan, sampai kau jumpa jamrah yang pertama, iaitu jamrah ula. Jamrah ula ni adalah jamrah yang paling kecil sekali lah. Dan seterusnya korang akan jumpa jamrah wusta. Ini jamrah yang kedua di tengah-tengah. Dan jamrah yang terakhir adalah jamrah akabah ataupun jamrah kubra. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Kita nak baca doa pula. Tidak ada lembut ketika kita nak bekerja dalam ibadah haji. Nak pastikan tuan-tuan semua dapat yang terbaik. Jadi saya mohon ampun dan maaf kalau saya tersalah kata, tersalah bahasa, menjerit dan apa-apa, saya minta ampun dan maaf. Selesai nafar awal. Kita bergelarlah haji. Haji, alhamdulillah. Itu yang diselesaikan. Ya, Allahu Akbar. Dah habis dah. Semua kerja haji dah habis, alhamdulillah. Terakhir sekali kita melontar jamrat, 3 jamrat untuk 11, 10, 11 dan juga 12 Zulhijjah, nafar awal. Masya-Allah. Haji guys. Alhamdulillah. Haji, let's go. Keterlaluan kot kalau saya kata I'm addicted to haji. I'm addicted to the feeling of completing the Hajj. Addicted of the feeling to wait for the moment dekat Arafah. I believe yang pernah rasa pergi haji tu je yang faham perasaan tu. Saya doalah kepada mereka yang menonton interview ni, yang tak pernah pergi, saya doa agar dipermudahkan, dimurahkan rezeki untuk sampai dan merasai apa yang kita rasa. Untuk menjadi tetamu Allah adalah panggilan Allah, bukan panggilan tabung haji. Bukan panggilan berapa simpanan kita. No. Haji adalah panggilan Allah. Dan 100% you adalah tetamu Allah. Alhamdulillah dah selesai pun kerja-kerja haji. Sekarang ni kita nak pergi ziarah tempat-tempat yang menarik yang ada dekat Mekah ni, especially tempat-tempat yang mengingatkan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai ke ziarah tempat yang pertama. Sebab bila lepas haji je memang ramai jemaah-jemaah ni akan pergi untuk ziarah-ziarah lah kat sini. Kita pergi Al-Amudi. Kita orang nak pergi ke Daibiyah, tapi kita singgah dulu dekat Al-Amudi Museum. Tempat ni memang kita akan belajar tentang budaya-budaya orang Arab. Museum ni dia banyak kepada rekaan asal orang Arab tradisional dulu, macam mana diorang, budaya diorang pergi kedai kopi diorang macam mana, dia macam mana dia ambil air, macam mana dia buat rumah tu guna apa. Jadi menarik lah kat sini. Kita nak tengok bagaimana culture budaya orang Arab zaman dulu. Zaman ni dah ada mall lah dia kan. Tengok mall orang macam mana. Okey, jom kita tengok.
Lihat sini. Asli emas dari haram sama Banu Syaibah. Rasulullah SAW. Yang biru emas dari haram. Ini Rafi. Masjid Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kat museum ni dia ada nampak macam gambar, dia ada tunjuk gambar-gambar zaman-zaman dulu tau. Masa zaman Kah banjir pun ada tau. Waktu tu dia orang kata air naik dekat Kaabah tu sampai dia orang tawaf pun berenang tau dekat keliling Kaabah tu. Dia masih teruskan tawaf tapi dia berenang. Oh. Syekh Habibi. Breakfast dulu dekat sini. Nama tempat ni Wadi Fajar. Kat sini tempat dia kata ada makan sedap. Dan juga kita akan tukar ihram kalau mana mereka yang nak buat umrah. Boleh tukar kat sini tau. Dia selesa sikit lah. Jom, makan dulu. Sebenarnya tempat ni owner dia orang Malaysia tau. Dia dah usahakan restoran ni dah lama. Dan kita orang datang sini untuk singgah makan roti canai dia. Yalah kan sebab dah lama duduk kat Mekah ni sampai rindu makanan Malaysia. Guys, kawan-kawan. Sebenarnya restoran ni, kedai ni, dia besar tau. Besar gila dan cantik tempat ni. Dan ada taman mainan, ada kuda, kau boleh naik kuda. Boleh naik unta semua kat sini. Dan dekat sini sebenarnya dia adalah owner dia, owned by orang Malaysia. Jadi masakan-masakan kat sini memang taste Malaysia lah. Sebab dia kat sini masakan, ada kedai dia macam masakan Malaysia tapi taste dia tak macam Malaysia. Tapi yang ni purely roti canai pun ada, semua ada. Apa tu? Unta lah, unta. Oi, sate unta. Ni sate kajang tak ada ni. Bismillah, tangan kanan Haji Ambil. Sate unta Unta ini. Haji belanja. Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Siapa lagi? Kuah lagi. Dia keluar makan. Enak-enak. Memang rasa unta kan? Mana tu? So kita komen sikit apa rasa dia. Tapi aku ke sate memang kena bawang wajib. Bismillah. Dia macam liat sikit. Liat. Ini macam kurang juicy sikit lah. Tak tahu cara bakar ke. Tak, ataupun memang tekstur daging dia begitu. Tapi makan dengan nasi mandi lain pula daging unta tu. Sebab dia macam ada rempah. Yang ini kan macam bakar kan. So dia punya rasa dia tak adalah macam hanya daging tu. Macam kambing kita ada rasa macam bau daging kan, bau kambing tu. Tapi ni unta ni dia tak ada, tak boleh describe, memang tak ada bau. Sebab tak pernah bau unta pun. InsyaAllah saja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. So kita sampai tempat yang pertama ni, nama dia Jabal Sur. Kat sini tempat ni memang penting dalam sejarah Islam. Korang ingat tak kisah Rasulullah SAW bersembunyi ketika baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Dekat sinilah baginda Rasulullah SAW bersembunyi bersama sahabat iaitu Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 2 malam daripada diburu oleh kaum Quraisy. Korang ada macam rehla lah. Lepas daripada musim haji kita ada makan-makan semua macam kenduri. Port ni nama dia, tempat ni nama dia Al-Awali. Dia tak jauh pun, lebih kurang 30 minit lebih daripada Masjidil Haram tempat kita orang tinggal. Dan kau tengok dia punya view, aku bawa korang kat sini. Sebab katanya ada makan-makan kambing bakar guys. InsyaAllah. Bila sampai sini baru aku tahu tempat ni macam ada vibe suasana budaya Arab tu. Habibi! Ya Habibi! Yalla Habibi!
Mai Muka. Abdul Rahman. Mai Muka. Hayan. Ana Ghazali. Man. Malam tu kita orang santai je lah dekat sini. Lepas penat mengerjakan kerja haji, selain daripada tu, dekat sini juga kita meraihkan juga anak-anak yatim dan juga anak-anak tafiz kat kawasan sekitar sini. Untuk aku lah kan, pengalaman ni dia macam rare sikit tau. Rehla ni selain daripada menyambut kemenangan untuk jemaah haji, ada juga kita menyambut anak-anak yatim kat sini sambil kita orang makan dinner bersama kat sini lepas solat maghrib dan juga selepas tahlil. Tapi yang best dia punya kambing. Aku rasa kambing yang dia bakar kat sini paling sedap yang aku pernah rasa sepanjang aku ada dekat Mekah. Ada banyak menu makanan yang disediakan kat sini tau. Aku rasa macam, banyak sangat ni kan. Rasa macam boleh habis ke? Bila aku tengok anak-anak yatim dengan anak-anak tafiz makan ni, aku rasa macam, diorang ni tak padan dengan badan kecil tau. Tapi makan dia, macam orang besar makan. Moya. Kita dah sampai dekat Bumi Taif. Alhamdulillah ziarah tu hari ni. Dekat kedai buah dulu kita singgah. Sebenarnya Bumi Taif ni adalah tanah tinggi. Dia macam dekat Cameron Highland, Genting Highland sebenarnya tu. Tapi time kita datang ni time musim haji memang panas lah. Dan Taif ni dia tak adalah panas macam dekat Mekah dan juga Madinah tu. Dia sejuk sebenarnya kat sini. Tapi apa yang penting dekat sini, dekat Taif ni, ada sejarah Islam di mana Rasulullah direjam, di-reject masa penyebaran agama Islam. Tahun tu adalah tahun kesediaan Rasulullah. Dan waktu tu juga ketika Rijah wafat dan pakcik Rasulullah wafat, Abu Talib. Dan waktu tu Rasulullah nak menyebarkan agama Islam di Taif. Dan kita dah sampai dekat Taif ni sebenarnya, satu bumi yang di mana seluruh rakyat Taif ni reject Rasulullah SAW. Dan aku jumpa cuma mata jatuh. Ada orang ni. Dan waktu tu kau boleh bayangkan Taif ni satu negara yang mana semua rakyat ni reject Rasulullah. Tapi sekarang dah jadi salah satu pusat Islam di mana setelah kemenangan Perang Hunain, perang apa aku tak ingat, salah satu perang lah. Tapi rakyat di Taif ni menerima Islam. Masya Allah. Tapi ada sejarah dia lah, nanti kita tanya ke Ustaz lah. Syarif, Alhamdulillah. Ni buah ni pelik sikit. Dia macam cactus. Lah. Bismillah. Rasa dia macam spongy. Macam buah apa? Buah plum. Ketus. Sayang. Mangga bang, jangan nak beli. Baik dah. Dia macam buah plum tau. Buah plum. Teman. Tak. Dia macam masa-masa manis sikit lah. Murah. Murah. Yalah. Lagi 5 rial, 10 rial. Alhamdulillah. 20, 30 fik. Ada Abu Hashim. Abu Hashim. Hai, tak tahan tu, nanti tengok tu. Kita tak payah beli, kita tumpang lah. So sekarang ni kita orang dah sampai dekat kira tempat pembuatan perfume gunakan bunga ros. Tadi kita dah sampai dah spot yang satu lagi, tapi dia dekat atas, cuma ramai gila orang kat situ. So kita prefer pergi ke tempat yang bawah ni. So sekarang pukul 12.30 hari, panas matahari. Ini kita melawat macam mana kilang untuk menghasilkan api minyak. Sebab dekat sini dekat Arab ni, yang popular ni guna oat tau, kayu oat. Betul. Tapi selain daripada tu, yang kedua popular dia gunakan betul, bunga ros. So bunga ros tu, pati minyak tu dicampur dengan oat tu, itu yang menjadikan bau tu lagi. Oh, dia campur Dia campur. Jadi lagi minyak wangi tu lagi tahan lama. Masya-Allah. Jom kita try bau. Kita bagi korang bau minyak pati ros. Mana je? Ini macam tandas. Mana tempat bau dia ni? Ni. Serius lah. Mana nak bau dia? Sini ke?
Suka hati aku. Untuk menghasilkan Kau punya betul kau ni? Betul sini? Ya, wangi. Ya. Tapi dia tutup. Ni, suka hati aku je. Tak ada guide aku main bau-bau. So dalam ni adalah ini adalah tempat orang panggil apa, proses water bath dia. So bila wap tu naik, dalam ni dia akan jadi water bath untuk sejukkan, untuk menghasilkan pati tu. untuk mendapatkan setitis minyak wangi tu, dia perlukan beberapa kilo. Banyak bunga baru dapat satu titis. Satu pati tu sangat mahal. Masya Allah. Kan? So jangan minta diskaun lah bila beli perfume. Satu tahun, satu kali musim ros bulan 3 Mac. Ini musim ros 5 bulan 3 Mac, only Mac. Ini satu kebun, satu hari bulan Mac, 50,000 kuntum. Satu kebun, satu hari bulan Mac, 50,000 kuntum. Ini satu bekas. Okey, ini bekas sikit, ini bisa. Ini satu bekas 10,000 kuntum bunga, 25 liter air. Ini air ros, air mawar. Ini air minum, ini air zam-zam. Satu bekas 10,000 kuntum bunga, 25 liter air. Ini ditutup. Ini ditutup. Ini dilakban. Ini dilakban, dimasak ini 9 jam. Okey, dimasak ini 9 jam. Ini kira-kira ini hasilnya parfum. Ini satu botol. 3.5 mili rose oil ini atas ori. Baru aku tahu sebenarnya nak menghasilkan perfume tu sebenarnya tak senang tau proses dia. Selain daripada belajar tentang penghasilan perfume daripada bunga ros dekat kilang ros ni, dekor tempat ni memang cantik tau. So kalau korang nak ambil gambar-gambar ke, tempat ni memang style. Oh ya, kat sini dia orang pun macam ada cafe tau. So kau boleh enjoy coffee dekat sini. Yang aku suka tempat ni, dia punya ice cream vanilla rasa rose tu. Itu yang win sekali. Kat sini kita try dia punya ice cream rosy. Bismillah. Baik tu. Baik. Boleh, okey. Okey. Boleh. Bismillah. Dia punya vanilla tak kuat sangat. Dia ada rasa rose ke ni? Mesti ada bunga ros lagi. Memang. Saya. Rumah shopping ni nampak. Kita bagi. Cake rose. Kita rasa dulu lah. Rasa-rasa je. Bismillah. Nak rasa je tau. Orang Malaysia ni kan memesankan ros. Sirap tu sirap ros lah. Yes, exactly. Dia ada sikit menu. Oh, dia kena tak ada ni. Krim dia. Bahaya. Bismillah. Okey, manis. Yeah. Okay. Dia manis tak ada manis sangat. Sambil tengok view guys, mantap. Kau tengok view kat sini, dia punya bukit-bukit. Dia kawasan berbukit-bukit tau. Dan kalau berada dekat Mekah tu, kau tengok semua coklat dia. Dia macam bukit-bukit coklat, tak ada pokok-pokok langsung. Tapi kat Taif ni, adalah pokok-pokok sikit. Tapi still, pemandangan dia semua macam warna coklat bukit-bukit. Dia tak ada pokok. Kalau ladang strawberry, kalau dekat Cameron Highland tu kan kita penuh je pokok-pokok strawberry. Dekat sini pokok strawberry dia ada, tapi dia still main colour dia warna coklat. Bayangkan. Kan? Tapi kita layan ice cream dulu ni. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Okay, aku dah siap selesai tukar ihram. Alhamdulillah. So sebenarnya lepas musim haji ni dah tak ada apa dah basically. Kita orang masih lagi dekat Mekah ni, kita akan buat umrah lah. Biasanya jemaah-jemaah yang belum balik ni akan buat umrah. Tak kisahlah nak buat berapa kali. So umrah ni, niat umrah di Mikat, kena keluar daripada area Masjidil Haram tu, pergi ke kawasan Mikat dan kita akan niat umrah lah. Dan di situ kita akan tukar ihram. Alhamdulillah dah selesai solat sunat ihram 2 rakaat tadi. Kita terus ke Mekah lah. So waktu nak buat umrah ni sebenarnya bila dah balik nanti, dia tak adalah terus boleh kena, tak adalah terus kau kena tawaf, sa'i, umrah semua. Tak.
Kau boleh rehat-rehat dulu sebab kita orang decide sekarang ni pukul 4 kan, masih panas lagi. Kita orang balik dulu, rehat-rehat. Tapi kena jagalah pantang larang ihram 13 tu tak boleh buat. Bercukur, berwangi-wangian semua tak boleh. So jadinya kita akan balik dulu, rehat dulu. InsyaAllah maghrib atau lepas maghrib nanti kita akan buat tawaf lah. Kita akan tawaf umrah insyaAllah. Bermula dengan niat di mikat, seterusnya tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi Kaabah, solat sunat tawaf serta bersa'i ulang alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan tahlul. Maka selesailah kerja umrah. Lepas waktu asar dan sekarang ramai orang kat sini tau. Dia punya panas pun dah kurang sikit berbanding dengan pagi-pagi dengan tengah hari tadi. Time ni memang lebih ramai orang akan keluar di sekitar Masjidil Haram lah. So kita orang pun ambil peluang untuk explore apa yang ada dekat sekitar Masjidil Haram ni. Kita tengok sirah-sirah Rasulullah dan juga sejarah yang ada dekat Masjidil Haram. Jom! Kawasan ni macam kawasan larangan untuk ambil video. Kita akan pusing-pusing sekitar sebelah kanan Masjidil Haram. Itu nombor 14, kena pergi Masjidil Haram, kawasan Sa'i. Nama dia ada bawah batu Nabi. Jadi dikatakan oleh para ulama, kebanyakan para Nabi datang ke kawasan sini dan akan masuk ke dalam ikut laluan ni. Jadi diletakkanlah nama An-Nabi Gate. Dan segala riwayat kata bukan para Nabi tapi Nabi Muhammad je yang akan masuk ikut sini untuk pergi ke Masjidil Haram, Kaabah. Pintu 16 kat Masjidil Haram. Kalau masuk Mas'ah nak naik level 1, lalu kat Arqam ni, Arqam gate ni, itu lokasi asal rumah Saidina Arqam bin Abi Arqam. Waktu awal Nabi buat dakwah dalam Sirul Asrar, dalam rahsia. Jadi inilah awal tempat Nabi berdakwah. Dekat sinilah akan diterima untuk bagi dia menyampaikan dakwah dekat umat Islam. Sekarang ni dah jadi pintu gate dah. Kalau kau tengok tapak di bawah tu, tapak tu adalah besar tu je sebenarnya, tapak yang baginda Rasulullah berdakwah. Tapi dikatakan walaupun kecil macam tu tapi boleh muatkan ramai jemaah. Berbelas-belas orang ke? Kau bayangkan waktu tu aku ingat macam aku bayangkan besar tau tempat tu, tapi sebenarnya kecil je. Daripada situlah sebenarnya Islam mula nak berkembang. Masya-Allah. Antara bukit yang pertama Allah cipta, masa menciptakan bumi ni, salah satu bukit pertama yang dicipta. Jadi ada sejarah dia. Nabi Ibrahim masa tu diarahkan untuk sampaikan atau menyeru umat Islam untuk buat haji dan umrah dekat atas Jabal ni, Jabal Abu Qubais ni. Itulah sebenarnya ada 10 signifikan pasal Jabal Abu Qubais ni. Jadi start lah. Yang tu aku memang tak pandai. Subscribe lah. Kena subscribe je. kena terus menonton video ni sampai habis tau. Sebab ada lagi sejarah-sejarah saya nak share. Ni kawasan ni. Kawasan dia besar tapi saya tak pasti lokasi tepat dia. Lokasi permulawan Nabi SAW, Bani Hashim. Bani Muttalib dan Bani Hashim dipulaukan. Dia lebih kurang kawasan sini lah. Wadi Muttalib, Lembah Muttalib. Ni lah kawasan dia, lembah dia. Lembah Muttalib ni sampai kat depan tu sini. Yang dia kandang ni. Lebih kurang lah. Wadi Muttalib kita panggil. Kawasan dipulaukan Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Waktu zaman Nabi SAW dipulaukan wali keluarga dia. 3 tahun dipulaukan, tak dapat makan, minuman, sumber minuman tak ada, sumber air tak ada. Bukan Nabi SAW, maksudnya ahli keluarga Nabi yang lain semua duduk kawasan sini. Yang dipulaukan tu lah. Maksudnya nak beli kedai tak boleh, tak ada orang nak jual. Nak keluar pada MUI Mekah tak boleh. Macam nak ambil air minuman pun Zam-Zam tu dijaga, tak boleh. Semua kulu. Jadi memang mengharapkan Allah bagi rezeki kat orang 3 tahun. 3 tahun sampai ya. Okay, jom. Ustaz, apa dia depan ni? Macam tu Macam tu dia. Apa dia? Apa tu? Apa tu? Ini namanya ziarah masa-masa. Ziarah mereka. Menekan-nekan. Ini lebih daripada terpaksa ni. Okay, Haji nama apa Haji? Johar. Haji Johar. Duduk dekat masjid je bang. Ustaz. Jom. Allah, dia main seberang. Dia main seberang. Sebenarnya ada cerita yang best tau dekat Masjid Jin yang berhampiran dengan Masjidil Haram ni.
Dulu tak ada masjid, tapi waktu zaman Nabi dulu, Nabi dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sebelum hari yang Nabi nak datang ke sini, Nabi cakap kepada para sahabat, esok aku nak pergi berdakwah dekat kaum jin. Jadi siapa nak ikut? Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, esok tu tak siapa datang kecuali dia seorang ni. Sahabat-sahabat tak nak. Maksudnya dia berdua dengan Nabi. Betul Nabi datang kat sini, Nabi buat satu bulatan lingkungan. Nabi kata, wahai Ibn Mas'ud, jangan keluar pada bulatan ni. Lepas tu Nabi duduk dengan Sayyidina Ibn Mas'ud baca Quran. Lalu datang tiba-tiba gelap berkeliling. Gelap macam asap. Lepas tu Nabi baca Quran tu, maksudnya depan tu jin lah tu. Jin tu datang. Maksud Nabi nak datang tu nak berdakwah kepada jin. Dalam beberapa jam Nabi cerita ini Islam apa semua, baca Quran. Kemudian beransur Nabi keluar, Sayyidina Mas'ud kat dalam bulatan tu. Sehingga tiba-tiba Nabi keluar bulatan tu, aku tak nampak Nabi dah. Maksudnya dia tak nampak jin tu, cuma asap hitam tu mengelilingi Sayyidina Ibn Mas'ud. Jadi dia tak nampak dah Nabi. Sebabnya Nabi dah arah semua suruh balik. Disebabkan dia duduk depan tu, Sayyidina Ibn Mas'ud tak berani keluar sampai subuh duduk dalam bulatan. Lepas tu Nabi datang untuk subuh. Kenapa dia kat sini lagi? Mereka buat apa yang lain-lain yang sakit baki tu? Lepas tu Sayyidina Ibn Mas'ud kata, aku tak tahu. Aku duduk je lah baca Quran dan mereka tak nak keluar. Aku pun tak berani nak keluar kan. Apa dia depan tak tahu, tak nak tengok. Nabi pergi ambil bangkai macam darah-darah binatang. Lepas tu Nabi ambil tulang. Lalu Nabi bagi, Nabi campakkan. Lepas tu pergi asap tu pergi hilang apa semua. Dia makan. Jadi sejak pada tu dah turun syariat. Nabi larang pada para sahabat buang sisa tulang-tulang belulang ni dan bangkai-bangkai binatang. Sebab tu adalah makanan jin. Jangan rosakkan. Kalau ada, letak elok-elok, letak dekat atau sampah tu elok-elok, bungkus, letak. Sebab itu adalah makanan para jin. Jadi makanan-makanan jin pun Nabi suruh hormat lah. Tak boleh kita ambil pijak, duduk, jadikan alat sebagai untuk bersihkan najis. Tak boleh. Sebab jin akan makan tulang dengan bangkai binatang dan darah. Sekarang ni pukul 3 pagi. 3 pagi aku dengan Tok Mat nak pergi ke panjat Gua Hira. Nak hiking lagi. Malam tu tak tahu kenapa kita orang tak boleh tidur. So kita orang decide untuk panjat Jabal Nur untuk tengok sendiri Gua Hira. Tempat di mana Rasulullah SAW terima wahyu yang pertama. Kita nak try panjat Gua Hira naik atas. InsyaAllah tengok kat Jabal Nur. So perjalanan daripada Wak Tower hotel kita orang ni lebih kurang 10 minit. Ya Allah, saat menjejakkan kaki kat sini kau bayangkan apa perasaannya. Dekat sinilah tempat Rasulullah SAW terima wahyu yang pertama. Dekat bawah ni, sebelum panjat naik atas, dia ada macam kedai 7-Eleven ni. Kita tengok dulu. Top up makanan-makanan sebelum kita panjat naik atas. Kita beli roti-roti kot. So sebenarnya dia ada 2 jalan. Satu jalan macam flat, tapi berbukit lah. The flat. Satu lagi jalan tangga. Korang cuba bayangkan, bukit ni sebenarnya tinggi tau. Aku naik tangga pun aku dah rasa pancit. Baru separuh jalan je. Kau bayangkan macam mana Nabi SAW waktu zaman jahiliah sebelum baginda menerima wahyu. Nabi SAW berulang alik beruslah dekat dalam Gua Hira ni. Baru suku tau. Belum sampai halfway lagi. Baru suku. Kita nak naik atas je guys. Teruknya level fitness aku. Dah nak solat subuh jemaah kat bawah ni. Sebelum kita sambung panjat naik atas, solat dulu kat bawah. Jom. Kita lagi sikit lagi nak sampai. Sikit lagi macam mencanak lagi ni. So kita berhenti tadi solat subuh dulu. Dah 40 minit lah lebih kurang. InsyaAllah. Jom pelan-pelan. Aku tak boleh pace laju macam Tok Mat. So slow. Dari sini kita orang boleh nampak puncak Jabal Nur tau. Gua Hira berada dekat atas puncak Jabal Nur. Dan aku rasa macam time ni memang excited sangat lah. Walaupun dah penat, tapi aku masih lagi mampu untuk teruskan perjalanan untuk mendaki terus ke puncak.
Dari puncak Jabal Nur ni kau boleh nampak pemandangan view Mekah yang sangat cantik dan terbentang luas pagi ni. Kat sini aku terfikir tau, aku terbayang macam mana Nabi SAW dulu panjat bukit ni tanpa ada tangga pun. Dan tinggi tau sebenarnya bukit ni. Memang sampai kat sini aku rasa macam penat gila. Bila sampai dekat puncak, untuk kau masuk ke Gua Hira, kau kena turun sikit bukit dan masuk ke dalam Gua Hira. Waktu kita orang sampai ni, ramai betul orang kat sini. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Gua Hira ni. Masya Allah. Dia time ni masih gelap lagi. Okey lagi nak masuk sebab tak panas kan. Tapi nak masuk ke dalam tu memang sempit. Ni ramai orang nak masuk dalam. Kita cuba lah. Aku tak tahu lepas ke tak. Aku try dulu lah insyaAllah. Aku tengok ramai gila orang ni kat dalam. Rasa macam boleh lagi ni. Try try. Jom. Ada nak keluar lagi. يلا فرش فرش روح تعال Yes. So kat depan ni lah Gua Hira. Memang ramai orang nak masuk. Aku rasa aku tak nak berebut-rebut dia tu. So Orang atas mana tu? dia sampai dah. Alhamdulillah. Okey, kita dah sampai dekat puncak Jabal Nur. Dah sampai puncak tu, turun bawah kita jumpa Gua Hira. Dan di sinilah sebenarnya masa Rasulullah terima wahyu yang pertama tau. Kau bayangkan perjalanan daripada bawah tu memang penat gila. Daripada bawah naik ke atas, aku ambil masa sejam untuk sampai atas. Tapi kau bayangkan Rasulullah SAW, baginda naik ke atas ni hampir setiap hari sebelum kenabian. Baginda naik ke atas ni sebelum terima wahyu yang pertama. Kau bayangkan. Dan baginda duduk dekat dalam Gua Hira tu untuk bertapa dan beruzlah. Maksudnya baginda duduk mengenangkan apa nak jadi pada umat ni waktu tu, zaman jahiliah. Kat situlah sebenarnya, dalam Gua Hira itulah Allah turunkan wahyu yang pertama, Iqra. Waktu tu malaikat Jibril datang dan Rasulullah masa tu memang katanya gementar dan takut untuk terima wahyu yang pertama tu. Kat sinilah kejadian. Tempat ni memang kalau naik daripada atas memang epic lah, cantik. Sunrise dia, aku boleh tengok clock tower dekat ujung sebelah sana. Suasana kat sini memang, tapi ramai orang, memang ramai orang. Dia sampai kat atas ni memang seronok sangat guys. Seronok, feeling dia rasa macam puas walaupun aku dah 3 kali 4 kali berhenti kat bawah tu. Kat atas ni memang cantik lah. Pemandangan Kota Mekah memang korang kena naik kat sini. Bila sampai kat sini korang kena ambil time untuk panjat Gua Hira ni. Waktu subuh aku sebenarnya tak tidur lagi. Dari pukul 2 pagi aku tak boleh nak tidur. Aku macam excited nak naik ke atas ni dengan Tok Mat. Kita orang macam dah tak boleh tidur lah, naik terus lah. So ni ngantuk ni sebenarnya. Lepas solat subuh kat sini, dan kita akan terus turun ke bawah. Kita kena langsung lah kat sini. Kena sabar. Ada yang nak turun, ada yang nak naik. Di sinilah perjalanan Rasulullah mendaki Jabal Nur dan menerima wahyu pertama baginda. Selamat datang ke Jabal Nur. $10 brother, yalla habibi, 10 riyal, habibi, 10 riyal. Satu $10.